Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah kamu semua bahawa lagu sekolah boleh dijadikan idea untuk menulis karangan cemerlang? Jadi, jom dengarkan lagu sekolah Cikgu Lindano yang boleh dijadikan idea dalam karangan. Jom kita dengarkan. Silakan Ainul. Kami pelajar Seri Mulia, berilmu, beriman dan beretika. Kami pelajar yang berwawasan, tonggak negara masa hadapan. Hasrat murni falsafah pendidikan, melahirkan insan berketerampilan. Seimbang rohani, jasmani, emosi, intelektualiti kami ungguli. Ayo maju Seri Mulia ke arah mencapai matlamat wawasan. Maju bangsa, maju negara, kamilah insan cintakan kejayaan. Sekolah menengah Seri Mulia, cantik, indah lagi ceria. Pelajar gemilang, guru cemerlang, namamu harum gemilang. Daripada lagu yang didendangkan tadi, kita dapat menulis karangan yang cemerlang, iaitu daripada lirik lagu Sekolah SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Contoh ayat yang dicadangkan iaitu dapat melahirkan generasi yang berilmu, beriman dan beretika. Bermaksud berilmu, beriman dan beretika terdapat dalam lirik lagu tersebut. Selain itu, ayat yang dicadangkan ialah dapat melahirkan pelajar yang berwawasan, menjadi tonggak negara pada masa hadapan. Ayat ini boleh dimasukkan dalam karangan, iaitu kita ambil daripada lirik lagu yang tadi, pelajar yang berwawasan, tonggak negara pada masa hadapan. Selain itu juga daripada lirik lagu tersebut, ayat cadangannya ialah dapat merealisasikan hasrat murni falsafah pendidikan dan secara tidak langsung melahirkan insan yang berketerampilan. Ayat ini kita ambil daripada lirik lagu, iaitu hasrat murni falsafah pendidikan dan juga melahirkan insan yang berketerampilan. Jadi, di mana nak dapatkan idea-idea ini? Maka Cikgu Linda lahirkan ataupun ilhamkan inovasi kad lagu kita. Jadi semuanya ada dalam kad lagu kita ini. Dapatkan sekarang hanya RM2 sahaja. Nanti dulu, ada lagi dalam lirik lagu Sekolah Menengah Seri Mulia ini boleh juga dijadikan isi karangan, iaitu contohnya dapat melahirkan remaja yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan juga emosi. Selain itu juga cadangan ayatnya, iaitu secara tidak langsung kita dapat mencapai matlamat wawasan ke arah kemajuan bangsa dan kemajuan negara. Selain itu, daripada lirik lagu ini, kita juga boleh masukkan idea dalam karangan supaya karangan kita cemerlang, iaitu kita dapat melahirkan insan yang cinta akan kejayaan. Dan akhir sekali, melalui lirik lagu ataupun kad lagu kita ini, kita dapat melahirkan pelajar yang terbilang, guru yang cemerlang dan nama Malaysia harum gemilang. Jadi, dapatkan kad ini hanya sehelai RM2 dan idea-idea karangan cemerlang boleh dijana melalui lagu sekolah SMK Seri Mulia. Untuk guru-guru dan murid-murid boleh gunakan lagu sekolah masing-masing untuk dijadikan idea-idea cemerlang dalam karangan anda. Itu saja. Bye semua.